Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, kita nak bawa Cove 450 R actually. RR tu rasanya tak masuk Malaysia kot. So, let's go. So hari ni kita nak return motor ni. Kita itu dah pergi ride apa semua kan dengan motor ni. Memang syok lah. Motor 4 inline naked yang bagi aku sangat fun gila. Ringan 160 lebih je. Dia punya berat 161 macam tu. Syok gila weh. Memang mantap lah. So it's been a good 1 week dengan motor ni. Sempat. Yang nak tengok walk around, aku dah pernah review masa first kita bawa motor ni dulu, masa dia launch. And tapi bagi korang berbaloi ke tak berbaloi untuk harga dia? Tahu betapa panasnya sebab selalu kita bawa motor review tengah hari je kan. Pagi pukul 9. Lepas tu paling-paling waktu lunch keluar. Ini gila weh. Ini tengah-tengah hari buta kan, kita pergi return motor. Sana aku apa? Dekat aku 2. So aku pun makin gelap dulu guys. So kita akan lalu nak pergi Glen Mary kan. Aku rasa kita lalu ni lah, highway lah. Ingat lalu dalam ni okey. Cuma lagi banyak traffic light. Panas weh. Tapi even dia 4 inline tadi tak panas tau. Syok. Masa ride selector tu kita dah belanja banyak kali kan launch control. Bunyi tarik dia tu memang syahdu. Kita dah jalan full tank ni dalam 200 lebih lah. 220 macam tu. Tapi sebab aku buat launch control lah, kita rem lah, so agak mengganggu lah kat situ. Tapi kalau bawa ni elok, aku rasa boleh je dapat 2-3 macam ni. Itu pun ada lagi balance tau. Banyak guys. Ini agak kuat sikit lah. Kacau sikit. Walaupun dekat spawn mode ni ABS aku dah matikan. Okay, ABS TCS kita dah disable. Tengok engine braking ni kuat tu. Macam motor elektrik tu. Yeah. Walaupun dia tak ada quick shifter, tapi best lah. Gearing dia smooth gila. Dia tak macam motor 4 inline lain tau. Dia tak macam motor-motor 450 lain lah. Memang bunyi kasar,
Shifting kasar ni semua gila tu. Aku suka gila. Dah biasa bawa Honda. Walaupun aku pakai jaket hari-hari, jarang lah Rat tak pakai jaket kan. Tangan hitam tu, terbakar tu, tak apa panasnya. So korang kena ada ni at least sapu apa tu, UV sunscreen, UV lah. Dulu selalu orang nak mandi pantai je kan, sapu sunscreen. Tapi tak tu sebenarnya. Sekarang ni kena sapu tu di mana-mana pun. Vario. Sedap gila tu. Mana nak pergi gila. Tapi memang dia punya kesyahduan point line tu sedap lah. Kau tak rasa dia underpowered ke apa tau. Banyak mostly motor naked China je yang buat point line ni. Kalau Ninja dia buat apa, Kawasaki Z400. Tapi bagi aku dia tak meraung sangat tau. Macam 250 Japan, 4 silinder Japan ni lagi meraung tau. Ni macam bagi aku dia best lah. Aku bawa ZX 500 tu pun feeling macam ni kat. Tapi yang tu rasa berat lah. And motor rendah, lagi rendah daripada ni. Padu mat. Ya. Okeylah, dah sampai sini dah redup sikit. Tapi macam dah mendung. Apa, OC punya office lah sini. Warehouse dengan soluan. Semua gila. Okay guys, sampai sini dulu kita punya pengalaman bersama dengan Corvair 450R. Okay,
Dah return tadi Corvette 450R. Memang motor yang smooth gila lah pakai. Korang kena try tu. Kalau ada test track korang kena try. Dia bukan something yang aku rasa tu beginner bike boleh, daily bike pun boleh. Cuma harga lah. Harga tu dia sebab banyak kompetitor sekarang. Kalau tak dulu aku rasa 450 4 inline naked memang itu dah paling win lah. Sanggup apa? Ni kita bawa benda Napoleon Bob. Dengan tukar nama Bob dia tu. Bob tu tak boleh. Ni bukan Bob T20 Ni bukan Bob T20 Ni memang Napoleon Bobber. Skuter apa ni? Gilera. Lambakan model-model China ni bagus juga. Sebab kita boleh nak merasa macam-macam jenis teknologi motor. Kalau tak tunggu model Jepun kan, aduh lambat lah. Sebab dia orang mostly banyak facelift je. Facelift. Lepas tu apa tu, tukar colour, facelift. Ini kalau China dia banyak model dia. Tapi motor ni susah sikit lah nak masuk dalam jam. Sebab side mirror dia capangs. Okay lah. Jadi sampai sini dulu kita punya video. Nanti kita sambung lagi. Anything korang just stay tuned for more videos lah. Okay guys, video ni aku dah pernah buat lah motor ni. So korang boleh check lah. Kau tulis je ini model motor HZMV, tulis nama model motor. InsyaAllah ada. Okay. Tapi mostly daripada semua brand lah. Yang jarang ada tu korang boleh request lah. Kita try dapatkan. Okay guys, ciao.